Okay guys, so aku dah buat dah ni coklat apa moist chocolate cake. So kita nak cuba apa rasa dia. Dia rasa topping dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, bahan utama tepung, gandum 1,5 cawan dan aku gunakan serbuk biko bukan serbuk koko sebab nak kelainan daripada segi rasa. Baking powder 1 sudu kecil, kemudian gula setengah cawan. Aku masukkan baking soda setengah sudu kecil dan aku gunakan margarin Daisy yang dah dicairkan. Kemudian aku masukkan 1 biji telur, aku masukkan 1 tutup kecil esen vanila tu, masukkan. Kemudian yang ni pun penting juga, susu 1 cawan. Bila dah masuk semua bahan-bahan tu kan, korang kena gaul bagi dia sebati. Pastikan gaulan semua bahan-bahan tu hancur dalam tepung tu. Kemudian bila dah selesai, aku asingkan dalam satu bekas kecil supaya senang nak masukkan dalam bekas-bekas plastik yang kecil ni lah. Okey, bila coklat-coklat dah masuk dalam bekas plastik ni, ikut sukatan yang korang nak. Siapkan kukus korang untuk korang masukkan coklat-coklat tadi dalam bekas ni. Kemudian tunggulah sampai dia masak. Sementara tu kita siapkan kita punya topping. So aku gunakan dark chocolate 200 gram. So satu paket tu 100 gram. So korang pecah-pecahkan macam ni supaya senang coklat tu cair. So aku tak sempat nak record bahan-bahan yang aku masukkan tu. So bila korang dah masukkan bahan-bahan tu, korang just kacau-kacau sampai dia cair. Bila dah siap, dah tiba masanya nak cuba. Alright. So aku siram dekat kek-kek aku tu. Okay, topping dia okay, cuma ada rasa pahit-pahit sikit sebab aku buat pakai dark chocolate. Cuma tambahan susu, lepas tu aku tambah margarin tu yang buat dia ada rasa manis-manis sikit, tapi pahit dia tetap ada. So kita rasa kek dia pula. Kejadian kek dia rasanya macam tak jadi sangat kot. Okay, dia punya kek tu lembik sikit. Cuma mungkin aku kena kukus lebih lama. Mungkin dalam 50 minit ke sejam lah. Tapi bila dah campur dengan topping dia tu, memang rasa sedap.